Assalamualaikum, good morning. Sekarang baru pukul 6.20 pagi. Tapi kita dah siap nak ke larian OUM Open. Saya hampir-hampir silap lokasi. Saya ingat dia buat dekat Putrajaya. Rupanya dekat Cyberjaya je pun, dekat tepi Dipas. Jadi memandangkan saya mesti dekat Cyberjaya, saya decide untuk larian pagi ni naik Grab je lah pergi Dipas. Lepas tu balik nanti saya minta wife tolong ambil je lah. Pukul 6.40 kita dah sampai dah area Dipas. Tu Dipas. Ni hotel Citadines. Fox Hotel pun depan tu je. So senang je guna Grab. Dah tak payah nak pecah pasal parking dan sebagainya lah. Saya kalau larian ni memang selalunya sampai awal lah, sebab malas nak sembara cari parking ke, ataupun nanti kan bila dia nak start larian tu dia tutup jalan. Jadi sebelum jalan semua tutup, kita sampai dulu destination start larian tu. Kuat lah bunyi burung pagi-pagi ni, awal pagi. Larian Open University lah, OUM ni pun saya tak plan pun nak join larian ni. Sebab biasanya bila saya masuk larian ni, saya tengok melalui application Jomran. Harga asal untuk tiket larian ni adalah RM50. Tapi hari tu mula-mula sekali lah Jomran ada buat diskaun sikit lah, 50%. Masa tu 50% RM25. Saya pun macam malas lagi lah nak bayar RM25 tu untuk larian yang macam ni. Sebab t-shirt dia pun bukannya saya kata lawa sangat yang saya nak masuk nak join kan. Tapi dalam 2-3 hari sebelum larian ni, sebelum hari ni lah, tengok harga dia dah tinggal RM9 je. RM9.99, RM10. So RM10 untuk t-shirt ni kira okey lagi lah. Terus saya daftar dan join. Tengok dekat sana tu, kon-kon tu pun dia dah start buat penutupan lorong lah untuk larian ni. Dulu saya cukup marah kalau ada penutupan jalan ataupun jalan tutup kerana larian-larian ataupun larian ke naik basikal kan. Dululah sebelum saya start join larian ni, saya duk maki kalau ada urusan penting kan, jalan tutup lah apa semua. Tapi itulah, jangan maki sangat, jangan tak suka lah sebagainya kan. Sekarang ni saya pula duk join larian. Cuma saya rasa saya start larian ni dah dalam 3 tahun lebih lah kot. Lebih 3 tahun saya start. Tahun 2025 ni larian yang kedua untuk tahun ni. Kalau sebelum ni saya selalu join larian ni, contoh macam 2 tahun lepas ataupun tahun lepas, 1 tahun tu boleh pergi sampai 20 larian. Sebulan tu kadang-kadang sampai 2 larian saya join. Tapi saya dah slow down sikit, kerja sibuk apa semua tu kan. So dapat 2 larian je untuk kali ni. Lagipun t-shirt pun dah banyak lah kat rumah tu, penuh dengan t-shirt larian. Untuk video hari ni saya gunakan DJI Osmo Nano. Kalau sebelum ni larian saya gunakan kamera DJI Osmo Pocket 3. Sekarang kita try pula DJI Osmo Nano. Sekarang pun masih gelap lagi, jadi orang kata apa, kualiti video tak cantik sangat. Sebenarnya DJI Osmo Nano compare dengan DJI Osmo Pocket 3, kualiti daripada video daripada DJI Osmo Pocket 3 jauh lebih baik lah. Sebab yang tu sensor dia 1 inch kan, dia punya lens tu. Yang ni pula sensor dia 1/1.3 lebih kurang situ lah. Dia lebih kecil lah, tak macam DJI Osmo Pocket 3 yang sensor dia lebih besar. Tapi kamera ni dia ada keistimewaan dia sendirilah. Dia waterproof, tak manja sangat macam DJI Osmo Pocket 3. Dia tak ada gimbal, jadi dia kecil, simple dan lebih tahan lasak lah.
Yang penting. 170. Okay. Yang tadi kita cek gula ya. So sekarang ni kita nak cek untuk kolesterol dari gula, kolesterol. Kolesterol 4.82, kolesterol 4.82. Lari bersama dengan anda sepanjang masa. Alright, please ensure the kids are always with you all the time. And 2, 1. So dah 2.5 km. Larian ni dah 25 minit. Biasalah kalau banyak berjalan ni memang 1 km lebih kurang 10 minit. Sebab apa? Pace 9 ke pace 10. Tak adalah bersungguh. Sebab apa? Sebab bukan kita training sangat pun. Takat naik apa mungkin treadmill je kat rumah. So tak payah bersungguh lah nak lari teruk-teruk. Lagipun yang ni pun fun run aja kan. Yang penting jalan ataupun lari, hari ni kita dah habiskan 5 km, dah bakar kalori. Water station. Daripada duduk dekat rumah tidur, at least kita berjalan walaupun tak berlari. Tinggal lagi 1 km guys. Okay, go.